Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, 12 hari bulan 12. Sebelum aku spill tarikh kahwin kami, ucapkan ribuan terima kasih kepada AIT sebab di sinilah titik pertemuan kami berdua. Banyak sangat dugaan yang kami hadap. Berawal dengan tak kenal siapa kau, siapa aku. Sampailah kita rapat jadi kawan baik. Tapi daripada kawan baik, kita ada salah faham dan bermula jadi musuh. Bila fikir-fikirkan balik, buat apa nak jadi musuh? Kita kembali balik ke teman tapi mesra. Sampailah dua-dua memendam rasa cinta yang sebenar. Kami pergi ke langkah seterusnya. Hubungan kita berdua bagaikan permata. Cinta yang dirasa hanyalah kita dua. Dari kata-kata menjadi nyata. Janji yang kau tabur, kau tunaikan jua. Apabila hubungan kami mula serius, maka banyak dugaan dan rintangan kami hadapi. So kami decide untuk cari duit sama-sama. Berpanas, berhujan, berpeluh. Biar kita orang rasa penatnya, susahnya untuk mencari sebuah makna yang dinamakan rezeki. Tapi tak lupa juga dekat founder Numi. Terima kasih kerana ambil Pia dan Pak I untuk jadi duta untuk produk Numi. Banyak sangat founder Numi bantu kami daripada segi keuangan. Terima kasih juga sebabkan produk awak kulit saya makin better. Jangan risau, video ni bukan untuk promote Numi, tapi itulah kenyataannya. So kami harap korang still support kami dengan produk Numi. Sebelum tu saya nak share sikit dugaan yang saya tengah hadapi sekarang. Betul lah orang cakap dugaan tunang ni sangat menyakitkan. Bukan diduga dengan orang ketiga, tapi masa dan mental sangat mengganggu kami. Tapi ingat satu benda, hadapi dugaan tu dengan tenang, jangan runsing-runsing. Pak dia rasa sedih sangat bila aku nampak sosok seorang lelaki yang betul-betul ikhlas nak halalkan aku tanpa kenal erti lelah, berusaha tanpa henti. Guys, tarikh kita orang betul-betul dekat. Yang mana dengar VTT sampai hujung ni, korang akan dapat tahu bila tarikh perkahwinan kami. Cuma minta satu, jangan pernah berhenti untuk still support Pia dan Pak I ke tarikh paling bahagia untuk kami berdua, 2 Januari 2026. Semoga Allah mudahkan segala urusan kami berdua.